besar ni, definitely aku tengok sekarang lah kan, berkemungkinan besar Brazil pun salah satu pasukan yang mungkin akan terkeluar awal. Okey, kenapa aku cakap Brazil pun akan terkeluar awal? Definitely kau kena tengok daripada segi sudut. It's Friday, let's free. Life is busy, let ya busy. Make your day, we are gonna make it. Your life full of crazy. Let's hang out with YBZ because it's Friday and we make your day free. Hai, kembali kita dalam YBZ Podcast di mana bagi mengebahkan demam World Cup yang bakal berlangsung tidak lama lagi, kita bawakan satu episod khas, Ramalan Berani atau Sembang Kosong. Jadi bersama saya hari ini, saudara Avinas Cikebum. Cristiano Avinasho. Bukan, Cristiano. Saudara Faiz. Faizul Faizah. Dan M Salah. Dan saya hos anda Dia M Salat. Dan bersama hos anda hari ini, saya Dan Lee akan bincangkan Piala Dunia. Jadi kita mulakan soalan yang paling common sekali menjelang Piala Dunia. So, pasukan mana yang anda akan sokong kali ini dan kenapa? Kita mulakan dengan M Solat. Pasukan mana yang sokong kali ni Actually banyak lah. Banyak lah Dan. Tak, bukan yang kau sokong tu mesti yang kena final. Tak, yang aku rasa lah. Aku rasa insting aku kuat. Mula aku rasa macam Asian punya country, aku rasa Japan lah. Based on aku tengok daripada segi gameplay dalam 6 pasukan match yang terakhir lah. Sebab kalau kau tengok konsesi Japan daripada start dia main dengan Brazil menang 3-2, dia main dengan England menang 1-0, dia main dengan paling baru pun menang 1-0 Iceland. So Dengan England 1-0. Dia menang 1-0. England unbeaten je. Oi, mana 1-0 friendly. So bagi aku Dia kawan-kawan. Japan ni dia underdog punya team yang di mana pemilihan aku Asian boleh pergi untuk quarter. Tapi actually kalau sepanjang kita tengok Japan dalam World Cup, actually dia taklah underdog sangat sebenarnya. Sebab orang pun tunggu-tunggu gameplay dia macam mana every year, betul tak? Sebab tak adalah tiap kali Japan awal-awal dah kalah. Tak, aku rasa sekarang ni Japan ni memang dia dah study daripada segi, kalau kau tengok gameplay Japan ni, dia bukan build up team yang memang bila masuk World Cup je diorang pilih. Selection diorang memang start daripada akar umbi, memang daripada kecil. Budak-budak kecil kalau kau tengok sekarang, kebanyakan daripada Japan punya league, dia bukan memang terus start, kita tahu Japan League tu power. Memang daripada budak-budak sekolah dia pun memang diorang power main bola tu. So memang diorang train daripada akar umbi. Kalau kita logical Japan ni salah satu country yang aku rasa aku bid dia boleh lepas grup walaupun ada 48 tim, dia akan pergi quarter final ataupun semi final tu berkemungkinan besar boleh pergi. Semi final. Itu prediction aku lah. Itu besar Japan. Sebab quarter tu boleh pergi. Betul, sebab dia boleh jadi because Japan most of the player dia bukan main dekat liga-liga besar. So kau tak tahu gameplay, apa dia punya kekuatan dia, apa dia punya ni. Berbeza macam contoh kau ambil tim-tim besar macam contoh kan. Kita dah tahu superstar macam contoh mostly Brazil, semua superstar. Betul. England most of the players semua main dekat liga besar. Betul. So dekat situ kita dah boleh nak dia, most of the manager dah boleh tahu okey dia ni gameplay dia macam mana, dia ni apa kelemahan dia, ni apa kekuatan dia. Dekat satu team tu diorang dah tahu okey siapa yang diorang nak tengok. Macam contoh England kita tahu. Kau tutup Jude habis. Yelah, betul. Kau tutup Declan Rice daripada nak lepaskan bola tu pergi ke depan, memang bye-bye kan. So benda tu aku rasa Japan ada position dia untuk orang kata apa, ada kelebihan dia dekat situ lah. Tapi kalau Avinas dia lain sikit. Tapi I nak tanya M lah, macam you rasa Japan akan pergi, tapi team mana yang you sokong sejak kecil? Macam you rasa okay, this team I memang kalau nak untuk tahun 2026 ni, aku rasa lah kebanyakan orang mungkin akan setuju dengan aku lah. Kalau tak setuju tu mungkin adalah belasat lain lah. Tapi aku rasa most of the time aku rasa semua orang nak tengok Portugal menang. Yes. Orang nak tengok Portugal menang. Tapi sebab tadi Faiz macam dia ada tapi definitely bukanlah aku rasa macam Portugal tak akan menang. Tapi aku rasa daripada side aku punya observation, aku rasa Japan dia boleh melangkah ke quarter final. boleh jadi underdog lah. Yes, underdog lah. Tapi kalau macam
macam tadi Faiz, kau ada bagi point yang mengatakan Japan ni ada ciri-ciri yang mengatakan diorang ni akan pergi lebih jauh. Jadi kalau macam kau sendiri Faiz, pasukan mana yang kau rasa yang kau nak sokong this year yang memang ada chance ni cakap semi final macam Japan tadi yang memang confirm final? Yang confirm final untuk this season lah. This year lah. This edition lah. Kalau season penat tu tunggu World Cup tu. This edition kan. Aku rasa this edition ni boleh jadi final antara Portugal dengan France. Sebab France macam kita tahu lah, most of the team superstar. Dia punya front three pun memang kau takut lah. Dua-dua player tu kiri kanan boleh main. Dia Tapi macam kau Faiz yang teka boleh pergi final lah. Ni soalan luar kotak sikit aku tanya. Masa 2010 dulu, zaman lagu Waka-Waka AA tu dulu, kan zaman tu kita every lepas bulletin utama tu, kita tunggu satu makhluk nama The Paul. Kurita tu nak tunggu siapa yang boleh menang. Kurita tu dah mati. Oh, Kurita tu dah mati. Kau Kurita boleh tahu kau tak prediction tu. Sotong tu dah mati. Paul the Platypus tu dah mati. Octopus. Platypus tu itu Perry the Platypus. Betul. Paul the Octopus tu dah mati tak salah aku World Cup edition lepas. Tapi dia ada still buat prediction. Dia ada transaksi lepas Octopus apa keluar lagi? Mongoose. Lepas monkey tu lah. yang sekarang ni Trumpus. Kau main kat tempat dia. Betul. So bagi aku lah, kalau kata untuk kali ni mungkin dia akan pakai Dolphin juga kot. Taklah dia sokong yang mana sebenarnya? Sebab kau tadi kau prediction yang final tu, tapi kau tak beritahu tim mana yang kau sokong sebenarnya. Sokong lah sejak kecil, macam you see with your family, you nak macam okay, I want this team to win by heart. Okay, kalau kata daripada kecil aku membesar dengan Brazil. Brazilian punya superstar kan, macam Ronaldinho, Romario, Ronaldo, Dida, Kaká, yes. Roberto Carlos, Cafu. So bagi aku, even though diorang ni 3 kali World Cup, 3 edition, ada yang 4 edition, tapi diorang ruginya dia hanya menang sekali. Betul. So 1998 diorang sampai semi final. Sampai final tapi kalah. Then 2002 menang. Paling best lah. Yang tu masa tu masih ramai legend main. Betul. At that time kalau kita tengok sekarang ni aku go for France lah. Not France, England. Sebab aku sebagai fan Chelsea, so Tuchel adalah manager favourite aku. So Tapi itu ada bayar. Tak boleh lah bayar. Aku tak agree. Dia sebab kau tengok pada side Premier League dia punya side. Bukan, tak. Aku tengok daripada side manager. Sebab Tuchel ni dia tak power dekat liga. One season wonder lah Tuchel. It's not one season wonder. Tapi kalau kau bagi dia cup, dia power dekat cup. Kalau cup competition, Tuchel orang yang dia tahu nak susun. Dia tahu nak susun player mana. Tapi dia bukan main cup Faiz. Dia main play. Piala Dunia ni. Lama pun World Cup kan. Piala Dunia. Ada kat situ cup belakang kan. Tak apa. Kita balik pada soalan yang sama. Tapi untuk Avinash lah. Tak, Avinash memang obvious lah. Dia memang macam aku baru-baru pun dah bawa Ronaldo walaupun aku tak pernah jumpa. Jadi kalau macam Avinash lah, I sahaja je nak tanya walaupun dah terbukti pasukan mana yang you sokong dan kenapa, dan you yakin tak dia boleh pergi ke final? Okay, most of you orang rasa I sokong Portugal tapi tak. Actually I born since young I suka Brazil lah, same as Faiz. Tapi I suka Ronaldo. Cristiano Ronaldo is my favourite player. So this year I nak Portugal untuk menang sebab banyak player main kat Portugal tu antara favourite player saya. Ronaldo, Bruno Fernandes, MU player lah, come on lah kan. Kita MU Apa lagi, Dalot. So this kind of player outside lah MU ke tak pun I suka dia punya playing style. Yes. And this player yang current squad Portugal adalah player-player yang menang Champions League, ada 3 orang. Betul. Premier League pun ada seorang. So these people ada menang cup, ada experience. Club World Cup. Yes. Benar tu. Yes, Club World Cup. Chelsea lah. Sebab dia Chelsea kan. So adalah player-player yang bias. Yes, So betul. memang korang plan duduk sebelah-sebelah lah. Sebab you pun sama team dekat EPL. So tapi itulah my point is dia orang play yang ada experience menang cup, ada experience handle pressure. So current squad dengan Ronaldo dekat sana, I believe lah dia orang akan at least pergi final. Tapi kalau tanya saya I support Brazil ke Portugal,
soalan susah lah. Sebab dua-dua in my heart lah. Tapi definitely bukanlah saya cakap Portugal tak boleh pergi. Definitely dia ada banyak yang orang dah target daripada segi cara gameplay Portugal. Boleh dah dengan agak, boleh gameplay dia orang dengan diorang punya apa tu segala dia punya defensive midfielder dengan diorang punya attacking. Betul. Memang solid diorang kat punya world at the mindset dia moment. memang solid. Memang solid at the the world. moment Portugal memang solid. Tapi aku just nak cakap pasal France tadilah macam Faiz cakap kan. Actually prediction tu quite okay. Tapi bagi aku France dia actually dia orang ada internal punya issue sekarang. So kalau orang tahu macam Kante dengan apa tu Mbappe, dia orang ada issue sekarang tau. So menjelang Piala Dunia ni, mampukah dia orang jadi satu team mindset ataupun dekat dalam bilik persalinan tu, dia orang akan bergaduh dan tak ada apa result yang akan keluar dekat dalam. Saya setuju sebab macam hari tu lah semua orang ingat France play semua power kan, tapi dia orang kalah 2-1 kan dengan Egypt kan. Yes. So macam shocking lah sebab you tengok front three dia orang, Olise, Mbappe. Betul. Maksudnya siapa lagi? Dembele. So semua power tapi kenapa kalah juga? Okay, itu membawakan kita ke soalan kita yang kedua lah, perbincangan kita kedua. Di mana France ni kita consider as a big team lah. Betul, big yang team. kita boleh expect. I mean ex World Cup winner. Ya, kita boleh predict sampai at least sampai semi-final pun logik lah. Betul. Tapi pendapat korang lah, kita start dengan Avinash lah sebab tadi Avinash last sekali. Tim gegasi mana yang you rasa akan keluar awal? For me is France because I believe current squad diorang bukan individual, diorang bukan main secara team tapi diorang main secara individual. Macam example lah PSG, apa jadi kat PSG? Kita semua tahu. Ada Mbappe, ada Neymar, ada Messi, tapi kenapa diorang tak menang World Cup? I mean not World Cup, Champions League. So it's because too many star player in one team, ego, diorang nak buat benda yang diorang nak buat. Tapi current PSG squad, team player-player yang macam average become strong, diorang dah 2 kali menang Champions League. So sama juga untuk France sekarang, player-player semua depan tu ego. Bukan ego lah, diorang macam star player. Dia bawa pride dia dekat atas padang. So I'm not sure whether dia orang boleh macam work as a team dengan kata manager. So I think France akan keluar awal bagi saya lah. They will be the team that maybe mungkin quarter, round of 16 I don't know, tapi tak sampai final. Memang sampai final. Yes. Tapi bagi aku antara yang aku rasa tim gegasi yang akan keluar awal, Oh, kau assume terus aku tanya kau. Tak. Aku macam baru nak close kat sini je. Okey, boleh. Lambat dah, turun dia lambat. Dia dah ada banyak point. Aku sebab dah dapat point nanti aku lupa. Masih dah tua. Aku rasa yang akan keluar awal tim gegasi lah, in which aku rasa Argentina. Sebab boleh kalau kata boleh jadi juga. kita kena tengok game ni adalah satu tournament yang Buki buat duit paling banyak. That's an important thing kita kena So cakap. kau kena ingat masa before this last edition yang mana Argentina menang, kita boleh nampak Buki punya prediction. Memang Buki tepat. punya semua game Argentina adalah di trail on the first 60 to 70 minutes sampai even dia kalah dengan Saudi Arabia, the first game, first game. Di mana benda tu memang Buki buat duit kau. Betul. So bagi aku nampak because of orang akan letak Messi, this is the last World Cup. Betul. So orang akan letak Messi. The moment dia dah dapat duit yang cukup banyak, aku rasa Argentina akan tenang keluar. Dan aku rasa aku rasa Portugal will be going to the until final because of dia nak bagi World Cup ni pula dekat Ronaldo. So Messi dah menang complete. Yes. Ronaldo Dia complete semua cup dia dah pegang. So Ronaldo tak complete lagi dengan World Cup ni. Betul. So kita dah nampak eagerness Ronaldo tu, even kalau kata aku tak suka sangat style diva dia sampai dia tak nak celebrate Bruno Fernandes punya siapa semua ni pun dia still orang rasa benda tu, but aku rasa benda ni akan jadi motivation untuk dia. Betul. One of the reason juga Buki pun nak buat duit lah kan. Betul. See, for those of you guys tak tahu maksud Buki Buki is the bookmakers yang buat untuk betting. Macam sekarang every game yang main World Cup ada betting. Betul. So which team that Buki favour to win, dia akan ada higher chance to win. Ada chance menang. Bukan macam diorang rasuah ke apa lah. It's just that diorang ada data-data yang kita tak ada. So that is the thing lah. Rasa sebab sekarang macam topik lepas kita bincang pasal AI, mungkin pakai AI. Dia tak tahu Yes, kan. AI sekarang dah ada lagi. So it favour more to the Mungkin Paul tu dah tukar kepada ChatGPT. boleh jadi. Tiba-tiba ada apps dalam ChatGPT Explore apps kan. Paul Prediction. Paul the prediction kan. Meta prediction, Paul, DeepSeek, Gemini semua ada kat situ. Jadi macam Kimi tadi Faiz pun dia rasa Portugal tak Faiz.
Avinash pun rasa apa tadi Avinash? I rasa France. France. Tadi I ni macam- Argentina tapi I macam am kau lah, M. M. Macam aku definitely aku tengok daripada segi proses yang ada orang cakap actually bagi aku yang tim-tim besar ni definitely aku tengok sekarang lah kan berkemungkinan besar Brazil pun salah satu pasukan yang mungkin akan terkeluar awal. Okey, kenapa aku cakap Brazil pun akan terkeluar awal? Definitely kau kena tengok daripada segi sudut kenapa Brazil tu akan keluar awal, because yes, definitely kalau kau tengok nama-nama yang dipilih squad dan dorang masih mengharapkan Neymar ni kalau kata sekarang ni dia masih dalam fasa di mana recovery lah bagi aku lah. Dia dah start main pun dah injured. Personally bagi aku Neymar Bulan berapa kan dah KO. masih di dalam recovery punya proses, tapi Betul. dia bagi peluang. Betul. Kalau kita tengok sebenarnya pemilihan squad Dia diberi dorang, peluang. diberi peluang. Dia lagi. diberi peluang, Dan yalah. kalau masa diorang pemilihan yang diorang tengok video tu, actually memang nampak sangat sebenarnya Neymar pun tahu sebenarnya diri dia tak dipilih pun. Tapi dia dah because macam, sekadar untuk Kadang memenuhi apa yang dah ada squad tu kan. Tapi bagi aku squad Brazil ni tak ramai orang bercakap, because aku rasa squad diorang dah tak pandang squad Brazil seperti zaman yang dulu yang kita pandang. Ya. Because right now kalau kata kau tengok Brazil walaupun ada grup tu potensi dia pergi kepada the next punya quarter ke boleh pergi. Tapi bagi aku dia berkemungkinan besar akan flop dalam grup juga. Aku rasa because Brazil yang flop ni because dia dia lepaskan dia punya culture which is joga bonito. Betul. Sekarang semua nak go for tiki taka. Semua bawa bola nak pass, and kalau kata kita tengok bola sekarang ni dah tak sama macam bola zaman 2000. 20-an dulu. zaman 2000. Bola drop kau boleh nampak first time. Faham tak? Sekarang ni bola drop, striker dah ambil play safe because of XG. Semua dah takut kalau kata aku ambil ni XG aku akan drop apa semua, so pemilihan. So dia akan terlampau guna data oriented. Game bola tu dah jadi macam Dah tak main pakai hati. yes. Dia kau dah tak ada satu momen yang mana semua orang berharap pam tiba-tiba tu gol. Faham tak? So Sebab semua ada macam bola kiranya bawa. masa kau Faiz, kiranya setiap pergerakan tu dah boleh ada satu, kita boleh ramal lah. Kita kau dah boleh tahu ramal. okey dia ni kalau dribble sampai ke tepi, end up bola dia akan cut Aku in balik agree. masuk. Sebab personally macam aku punya observation pasal Brazil ni, kenapa dia daripada tim yang besar boleh jadi flop, because kalau kau tengok daripada segi struggleness diorang nak masuk World Cup tu pun sendiri, Dah dia ada struggle. Betul? Struggle. Diorang bukan macam kita dulu macam kita tengok ni Brazil lawan tim apa-apa Pejam boleh mata menang kan? 6-0, 5-0. Dulu you tak payah tengok Brazil punya group. Dia dah tahu dah easy game. Easy game. betul. Tapi nowadays kalah dengan Ada Japan draw. pun kalah 3-2. So Betul. actually bukan dia pakai squad biasa, dia pakai squad World Cup lah. Ya, bini dalam tu. Ya, kan. So bagi aku macam aku masih merasakan Brazil salah satu squad yang akan flop masa dalam grup. Tapi just for your info lah, untuk group I tengok Brazil punya group sekarang ada Brazil, Haiti, Morocco dengan Scotland. So bagi saya lah, tim yang almost competitive as Brazil is Scotland lah. Plus Morocco squad good. Yes, actually make sense. So ada kemungkinan lah. Tapi dia lawan Morocco ke Maghribi? Macam mana? Morocco Sama dek. Kau dek. Jangan nanti kan editor nak letak subtitle susah. Tu dia letak Morocco and Maghribi the same. Tapi ini yang kita predict Tapi yang ni mungkin benda kita boleh expect. Tapi kalau untuk tim-tim underdog, yang you rasa memang boleh ada chance untuk pergi ke at least lah separuh akhir. Macam kau Aku personally macam aku cakap, walaupun lah kalau kata tengok daripada segi Europe punya country, kita ambil Asian atau kita ambil benua-benua lain, personally masih sama, aku letakkan Japan adalah satu tim underdog di mana diorang boleh pergi jauh. Japan personally kalau kau cakap dengan aku, walaupun kita ada Norway, walaupun kita ada tim-tim macam Ivory Coast, Australia, Egypt, kau boleh sebut nama-nama star ni, tapi on the Japan side, diorang kebanyakan European punya player, diorang tak pernah bermain dengan tim Asia yang full macam Japan. Okey. Sebab Japan punya team play, Memang dia Japan. memang betul-betul Dia out of the secara box. how to say, dia orang main secara squad. Yes, Dia out of the tak box. ada individual player. Yes. So, semua main peranan kat gameplay. Bagi aku still underdog punya team, aku nak tengok Japan ni boleh pergi tahap kuarter ataupun semi final.
Itu aku prediction aku Japan. So maksud kau kalau Japan boleh pergi, so tim lawan mungkin tak boleh nak predict lah Cara gameplay dia orang. betul. Sebab dekat group stage untuk Japan ada Netherlands tau. Kalau tak silap kan Netherlands kan. Ada Netherlands, Sweden dengan Tunisia. So dia orang kalau lah Japan nak qualify at least kena nombor 2 kan. Betul. So the Netherlands big team definitely going go lah. Netherlands can most go lah. probably. Most So can go second lah. yang dia orang kena beat adalah Sweden lah. Sweden. Sweden pun aku tak nampak dia Alah Isak pun dah injured tu. Tak ada striker tu dia orang. Dia bagi aku Ada Gyökeres. Gyökeres masa dia dekat Arsenal pun Tak apa. Yang tu kita cerita lain lah. tak, Yang tu kita bahas cerita lain lah kan. Sebab kita dah masuk APL tu, kita dah masuk ke World Cup. Apa yang dekat liga lain kita Kan aku cerita pasal Liga Perangsang. form daripada kelab yang bawakan yang bawakan World Cup. international. Yalah. Tapi I think pasal ni macam Abina cakap pun benda sama. Bagi aku kalau dalam grup tu sendiri kau sebut nama Netherlands, aku rasa Netherlands akan pergi dengan senang lah. Tapi kalau kau sebut dalam gameplay punya grup, Sweden bagi aku and Sweden tu takkan pergi. Scotland Netherlands Scotland Dan bagi aku Scotland dengan Scotland Tunisia. Sweden, Tunisia dengan memang tak boleh beat Japan 100%. Ini memang 100% kau boleh tahu. Yelah, Japan, Tunisia dia takkan boleh beat. Tapi Because diorang punya gameplay memang lain daripada biasa. yang aku rasa aku sebenarnya nak benda ni macam troll sikit lah untuk US kan sebab final dekat US kan. Ya betul. Aku kau nak US menang. bukan aku nak Iran lah. Tapi diorang pergi Kau cuba bayangkan. Ada. Orang dapat pergi Dia dalam grup. Tapi grup dia orang siapa main Ada Egypt, Belgium dengan New Zealand. Oh. boleh lah. So Wajib lah. Belgium dengan Iran maybe. Ya, mungkin Belgium Iran can go. kau cuba bayangkan kalau Iran last dia menang kan. kita cuba bayangkan Trump nak kena bagi trofi tu. World Cup tu Trump kena bagi. Aku rasa tak bagi. Aku rasa nanti dia post je. Dia ambil. Tak, dia ambil. Dia Baru tu buka lu Selat Hormuz. Buka lu Selat Hormuz baru aku bagi. Dah buat perbincangan diplomatik kat situ. Boleh jadi. Betul. Nanti Itu kita bincang. Nanti kita bincang. Tapi tu underdog yang Underdog lah, ya, aku rasa kalau cakap pasal Iran tu, aku rasa dia ada perspektif dia sendiri dah macam Betul. macam yang dia cakap pun definitely bagi aku team underdog tu memang definitely kita kena fikir out of the box lah. Kalau kau tak fikir Yelah, logik sebab dia benda boleh pun pergi. kita tak buat yang kita expect. Memang kau takkan expect. Kalau Iran pergi mana tahu. Betul. Sama macam apa satu tim ni aku tak ingat lah. Yang Arabic team Egypt, Morocco. Aduh aku lupa lah. Afghanistan, Gohit Ghostan. Palestin. Palestin mana ni? No lah, Amin. Apa Arabic team Qatar. Bukan Qatar. Aku rasa Morocco, tak salah aku Morocco lah. Morocco yang orang Senegal. Senegal. Morocco yang orang tak expect boleh go sampai quarter Ya, final. Quarter final. Masa tu siapa Ashraf player Hakimi tu yang mah. power ni, tu? Hakim Ashraf, Amrabat. Yes. Hakim Ziyech tentu. Yang tu masa tu betul-betul underrated tu. Tak ada orang expect pun. Dia selection pun tak ada orang tengok. Sebab dia untuk bola ni dia actually depends juga kalau kau ada star player tapi kau punya manager hauk tak guna. Sebab bagi aku orang cakap betul lah. Mana-mana pun cakap kau pergi bola itu bulat. 90 minit tu di atas padang. Apa-apa akan berlaku. Walaupun lah 90 minit tu. Kadang-kadang kita kata, kadang-kadang awak. Betul aku nak Benda ambil tu kena selalu pegang lah. 90 minit tu tak semestinya 90 minit tu kau akan menang. Betul, aku nak ambil ni sebagai fan Chelsea kan. Aku nak ambil peluang ni macam contoh Arsenal masa UCL final kan. Kau dah Memang 60 benci minit. Arsenal lah budak ni. Dah 2 kali kalau boleh strike. Kalau dia unbeaten mat dalam Betul lah ambil kat merah. dia unbeaten dalam Champions League tapi tak angkat piala. Betul. Tapi pada fan-fan Arsenal stop lah tu Lily. Tapi Faiz kan, kau daripada duk kutu-kutu Arsenal, walaupun kita dah tahu kau fan Chelsea kan. Yang kau rasa lah, soalan sama dengan M tadi, tim underdog mana yang kau rasa yang at least lah boleh pergi semi final? Boleh pergi semi final lah. Quarter semi lah. Kalau dia cross. in terms of underdog ni aku rasa ada dua. Satu macam Kimi cakap Japan. Japan ni shows a good kata apa sportsmanship dengan teamwork lah. Aku rasa Japan sebab ni dulu dia ada Inazuma 11. Betul. Ya betul-betul. Itu aku geri lah. Second aku rasa either Croatia
Croatia mana ada underdog. Croatia sekarang underdog lah. Tak ada dah. Croatia dah team power Dia dah. rasa macam ni sangat. Underdog macam team Underdog yang tu tak macam perform. betul-betul you tahu memang takkan pergi tapi you expect benda tu just Croatia Macam kau ada cakap tadi lah Croatia menang Iran. World Cup Jadi kot. kau dah sebut Iran Faiz. Tapi Iran tu sebagai troll. Trump. Tak, Croatia tak boleh lah. Croatia pernah menang World Cup. World Cup bro. Okey, tu lama dah. Tapi Even pun season lepas pun dia Mesti kalau dia angkat piala tu apa ni? History. Ada negara dia. Betul lah. Croatia tak kira underdog lah sebab edisi lepas dia nombor 4 kan. Betul, betul, betul. Bagi Tak ada dot lah tu Faiz. Kalau last Yelah tak payahlah ulang yang kali. Underdog selain daripada Japan aku rasa Australia kot. Sebab Australia pun ada rekod yang bagus kat sebelum ni. Dia pergi sampai quarter final. Tapi Australia dia jarang tak masuk didendang quarter lah. kan? Ada masuk ke? Sebelum ni masuk quarter. Sebelum ni ke 2012 yang Australia kata apa macam diorang boleh sampai macam ni sebab diorang tak expect Australia boleh keluar group stage pun sebenarnya. Betul. Faham. Tapi yalah sebab dulu Australia yang kita kenal Harry Kewell je. Yang di Kevin tu lah. Kan? Lepas Chelsea. tu tak ada lagi player-player Australia yang agak top kan. So aku rasa dia sama macam Japan because player dia orang tak tahu. Faham tak? Orang tak tahu dia punya kekuatan, orang tak tahu dia punya ni. Orang Australia aku kenal seorang je, Steve Irwin dulu tu pun dah meninggal. Oh ya betul. Itu dalam Aku kenal anak dia. Kau kenal anak dia? Something Owen. Robert Irwin. Robert Owen. Something Owen lah. Tu. Betul. Selalu macam tu lah. Tapi kalau macam you Avinash kan, sebab soalan ni sampai kat you lagi. I sampaikan. Ayu sambut lah, I sampai ke you ambil lah Okay. Team underdog Avinash. Team underdog. Okay, team underdog Bawa anjing. bawa anjing. Okay, tim bawa anjing yang saya rasa, team underdog yang saya rasa akan jadi perform lah. Macam masuk from group stage pergi at least lah quarter round lah 16 consider bagus kan. I would say Turkey. Turkey sebab Turkey. Hasan Sas. Turkey dia orang macam I see lah based on I tengok friendly dan dia orang punya previous record, dia orang main secara team. Sebab team underdog the only way you nak pergi masuk perang-perang dengan dia orang kan is by main dengan team. Secara team and obviously lah ada gula ada kan kat Yalah, Turkey. So dia boleh jadi satu player yang penting juga yang boleh kawal the game. So I feel lah Turkey ataupun I have another one tapi I don't know whether this is underdog lah. Dia team Norway lah. Norway ada halan underdog. Ada halan lah. Dia Tapi underdog. Ya sebab Norway logik lah sebab dia pun tak jalan. Underdog sebab dia baru lepas 26 tahun baru dia masuk balik. Betul. So 26 previously years. before Haaland. Lama. 26 years. Before Haaland Norway macam satu team yang best. Tapi kenapa I bagi tahu Norway boleh pergi at least lah quarter lah, betul. is because ingat tak hari tu Haaland ke ada seorang player daripada Norway cakap kita boleh menang World Cup. We are going to win the World Cup. Statement yang diorang keluarkan lah. So diorang macam ada hunger tau. Confident that diorang nak menang World Cup. Diorang tak cakap diorang nak cross group stage tau. Diorang cakap diorang nak menang World Cup. So I believe lah diorang punya hunger nak pergi sampai World Cup tu at least lah boleh pergi round of 16 Quarter lah, 16. quarter. Betul lah. Tapi sebab dia ada expectation tinggi kan, so kita macam tak percaya. Itu boleh jadi juga. Sebab overconfident kan. Sebab dia dah Overconfident. keluarkan statement yang I boleh menang World Cup. Dia kalau boleh jangan ada ego, overconfident, Betul. Expectation. Dia buat je dulu. Kalau kata contoh dia orang kalah pun dia boleh balas balik. Kita memang cakap nak menang World Cup tapi tak cakap yang season ni, yang edition ni. Kan? Itu tim bola ke tim politik tu? Jawapan je politik betul lah. Dia kena ni. dia Tapi belajar. macam kau Faiz kan, cubalah kau pilih 5 side team daripada position yang kau rasa betul-betul boleh perform. Yang betul-betul boleh perform From every position lah. Maybe from striker, forward, midfield, defend, goalkeeper. Goalkeeper dah seorang. Seorang. So lagi midfield bagilah dua-dua. dua lah midfield lah Dua kan. striker, dua midfield, satu keeper. Tengok kepada you lah. You boleh letak 2 striker pun. Macam Kalau fantasy lah. Goalkeeper aku sebenarnya aku akan pilih either sebab Martinez dah menang season lepas kan. Emiliano Martinez. Argentina. Maybe aku rasa kali ni Juan Musso. Juan Musso? Atletico punya goalkeeper. So, dia mana? Argentina. Oh Argentina. So, sebab bagi aku dia perform lah season ni untuk Atletico. Because Atletico dia punya defend dia barai. Tapi goalkeeper dia Power lah. power.
dia punya saving rate pun percentage dia pun tinggi. About tak salah aku nearly 80% juga percentage save rate. Kalau daripada segi defend aku terpaksa pilih Gabriel lah. Gabriel Walaupun Brazil punya defend tu. yes, because walaupun aku rival pada Arsenal tapi Ada juga Arsenal keluar guys. aku Ada juga. Dia mesti kena sebut Arsenal, Chelsea, Arsenal, Chelsea. Sebab not London kan. Ya, dia sign tu je lah. sebab London is always blue. Nah, sebab London ni dia Chelsea dengan Arsenal ada perang. Sebab so- satu Arsenal. So kalau daripada defend tu aku akan ambil Gabriel. Because satu long range pass dia memang Power top lah. Dia Brazilian kan. And then dia paling calm. Compare dia dengan Saliba, dia lagi Tenang. tenang. Kalau daripada segi midfielder pula, aku akan ambil Jude Bellingham dengan Vitinha. Jude Bellingham pun memang ditunggu-tunggu agak sebenarnya. Betul. Jude and Vitinha Jude dengan Vitinha. Satu, Jude dia boleh best dia Jude ni because dia boleh defend. Walaupun dia main number 10, dia boleh defend. Faham tak? So bola tu untuk turun ke bawah susah. Sebabkan satu dia tinggi. And then some more kita kenal lah Jude Bellingham kan. Vitinha pula PSG dengan ada Currently Vitinha the tu best memang, midfielder. currently the best midfield yang bagi aku complete lah. Complete ya. And then kalau striker aku akan ambil Dembele. Ousmane Dembele. Dembele. From France. Mereka terasa Mbappe dia Bukan Mbappe bagi aku dia bukan dia punya macam dia gibberish tadi. lebih kurang kan sama-sama France kan. Sebab Mbappe ni dia terlampau nampak ego tau. Dia actually merosakkan France. Betul. I setuju. Kau kena faham Kante bukan level-level kau tau. Betul. Kante Aku mana nak kau cakap mana? apa, Kante dah France tak pernah menang Euro, lama dah tak menang Euro. Masa masuk Kante, France menang Euro, menang World Cup. Betul. Faham tak? Dan kau menang World Cup adalah because of midfield kau ada Kante. Yes. Mamat yang 2 jantung. Mamat tu dah walaupun dah 30 something, dia masih lagi terrorize Saudi League tu. Faham tak? Al-Hilal menang league dulu pun because of Kante. Leicester menang league because of Kante. Chelsea beli Kante terus menang league. Menang UCL lagi pula. Chelsea juga. Chelsea juga beli. So bagi aku Kante is not someone yang aku letak dia tinggi tu. Betul. Bagi aku, sebab dia Aku underrated agree. superstar because Kante. tak ramai orang betul ada superstar yang ada ego rendah macam ni. Betul. Dia relax je. Betul. So once dia dah jadi star, dia tak super lagi. Dia star, dia dah ada ego. Dia dah tak ada super, dia memang star je. Even kau cuba bayangkan dia gaji 300,000 pun dia masih lagi pakai Kereta biasa. Mini Cooper. Mini Cooper tu dia beli second hand. Betul. Dia duduk berumah pun macam biasa je. Yelah, dia tak buat loan lah. Betul. Dia beli Benda dapat duit cash kot. dia ada housing cashback lah tu. 300,000 pejam mata je. So itu aku punya fireside lah. Kalau Avinash aku rasa dia punya fireside lagi, aku rasa memang lagi TikTok lah. Kalau banding dia fireside dia dengan aku, fireside dia dengan aku rasa kena fireside aku. So kau punya fireside macam ni? I punya Kalau fireside. aku file saya, aku jadi soccer 8. Bagi I lah 5% kita start from keeper lah. Keeper I bagi David Raya lah. Dia yang mana? Yes, betul. Dia main untuk Spain. Walaupun I tak suka Arsenal, I benci Arsenal juga, tapi David Raya bagi saya lah proven goalkeeper dekat Premier League, sebabkan tu dia menang Premier League title. So I believe David Raya main untuk Spain lagi dengan defend yang diorang ada, I rasa dia akan perform lah. So David Raya goalkeeper. Bagi defend I would go for Gabriel. Yes, Kau ni kau MU ke Arsenal ni? Tak, itu pendapat dia. Itu pendapat lah, sebab these two player daripada Arsenal memang I suka. Bukan I suka, macam overall lah I rasa macam diorang dua yang carry Arsenal bagi menang title. So Gabriel, sebab reason sama, dia tenang, dia tak macam rush, compose, dia tak banyak mistake. So I feel this one. And second centre back I would go with Fireside kau main 2 centre back. Oh ya, tak perlu dua kan. Satu je lah. Midfield lah. Okay, midfield definitely lah Bruno Fernandes lah. Come on lah. Takkan I tak nak ambil Bruno Fernandes.
member assist 20 assist kat Premier League. Player of the year. Player of the year lagi. So I believe dia akan perform gila lah this World Cup. And dia dekat satu team yang 5-a-side akan ada creativity untuk striker score goal. Sebab kalau tak ada midfield yang kreatif, macam mana saya kena score? So Bruno definitely. Dan second midfield I akan letak Chucky France. Ciki baik betul. Memang player saya semua daripada Premier League lah. Sebab Premier League paling besar kan kat dunia sekarang. Senang nak predict. Bukan senang nak predict. Dia orang perform kat Premier League, you boleh perform mana-mana lah. Sebab Premier League is the toughest league in the world currently kan. So Chucky Fast league ni semua. Chucky sebab semua orang tahulah sebab apa. Sebab dia memang all rounder lah. Dia boleh score goal, dia boleh defend, dia boleh midfield, dia boleh skill. So Chucky. And striker I suka Ronaldo tapi I tak letak Ronaldo lah. Sebab dia dah tua. So I tak nak expectation high. Kalau takut dia cepat penat. Takut dia cepat penat. So kau ambil Messi. Tak. Tak Messi juga. Maybe I go with striker Nak letak siapa striker sekarang? Germany pun tak ada striker yang power. Brazil Havertz pun tak nak. Havertz tu tak perform pun. Mungkin Yang you memang looking forward Avinash. looking forward. Yang memang you nak tengok dia main di striker untuk World Cup kali ni. Mungkin I letak Yamal kot. Even though dia tak striker, forward kan. I letak Yamal lah sebab I believe dia young, energetic. So dia pernah menang Euros lagi. And masa Euros pun dia memang terrorize semua orang. Perform gila. So dia pernah ada experience main dekat bigger league, bigger cup. Tapi kalau masa Europe tu beza dia adalah masa Europe dia rising star. Betul. Sekarang dia ada ego. Actually Aku mungkin rasa lah. sekarang banyak sangat ego dia lah. Sekarang dah memang telah dia dah jadi Mbappe. Ya, yes. Dia belum Dia belum level tu pun. belum Sebenarnya. level Dia tak Mbappe, sampai tapi pun. dia dah lagi lah. Jauh sangat. Dia dah Terlalu jauh bagi aku. Nama-nama dia tu sebenarnya bagi aku macam Yamal ni memang boleh letakkan dia antara salah satu orang panggil future punya planning untuk dia nampak lebih bagus. Tapi aku rasa sekarang dia tak patut jadi macam sekarang. Maksud dia patutnya turunkan sedikit dia punya ego tu lah. untuk belajar daripada senior yang dah lama dalam tapi bola. dia dah jadi macam mana Messi dengan Ronaldo sekarang ni. I wish Lamine Yamal dengan Ronaldo is from EPL ada seorang Estevao. Tapi Estevao injured. That's why Neymar yang pergi. Kalau Estevao tu pergi, confirm perform. World Cup kali ni memang cantik. Brazil Betul. Tapi kalau tengok daripada striker Brazil, mungkin lah I go for Rafinha lah over Yamal. Sebab Rafinha dia 26 tahun. Dia dekat age yang peak lah bagi saya untuk main bola kan. 26 is like you ada history of macam achievement. Ya, dia Lepas dah tu ada. kau punya first World Cup. First kan? First or second? Second World Cup. Tapi first World Cup tu dia tak recognize. Rafinha tu baru-baru ni Dia sub ke pun. dia sub je. So I think Rafinha mungkin lah over Yamal lah. Sebab point yang Mr. M dengan Faiz bagi tahu macam make sense lah. Sebab Rafinha macam sebelum ni dia dekat Leeds kan. Betul. So bila dekat Leeds yes, dia pergi because of dia main kat EPL dia pergi. Tapi bila dia masuk dekat Barca memang nampak kembang sikit lah. Betul. Nampak the reason kembang. why Ada kemajuan lah. Barca walaupun tengah bankrupt Betul. time Ya, choose untuk beli. juga dia. Dia betul. Dan Kat situ kita boleh nampak actually Memang ada Patara sinar berani sikit mati lah masa tu. Ada sinar lah kaki dia tu. Memang betul lah. kaki memang power lah Rafinha. Ya bagi aku itulah. Dia punya left foot memang Boleh hidup lah. boleh dia dua kaki hidup. dia Kiri kanan both hidup foot, tu yang both betul. foot lagi. So complete lah untuk World Cup ni I rasa 5 set lagi. Tapi macam Mr. M lah. You banyak bagi tahu Japan jangan bagi 5 set semua Japan lah. Tak, aku Tapi okey juga sebab kita pun ramai kita tunggu player-player Japan. Aku definitely bukanlah aku cakap daripada 5 side yang korang tanya tu macam Dan tanya kan. Bagi aku Japan bagi aku a teamwork. Definitely kau tak boleh sebut pasal individual. Because sekarang kalau kau sebutkan sebagai 5 top team, top player yang aku akan letakkan based opposition okay. First kali aku agree dengan Vinesh. Definitely Raya right now bagi aku on form. Kalau kau letakkan Raya ni sebab apa? Clean sheet dia masa EPL Ada data kan. Data dia tu nampak. Memang kau nak beat macam mana pun aku rasa masa time last kalau walaupun Arsenal kalah penalti tapi bukan sebab dia lah. Itu yang paling penting. Dia ada save. Actually Raya ada save. Ya, dia tak save. Itu bukan sebab dia. That is why bagi aku Raya aku akan letak sebagai goalkeeper yang punya aku. Betul. Okey. Memang aku rasa Raya kali ni walaupun gigi dia cantik warna putih tapi bila dia pergi memang dia buat tightening confirm. Memang dia buat. Tapi bagi aku Raya ni memang akan jadi salah satu goalkeeper yang orang akan tengok. Boleh menang Golden Globe.
boleh menang. akan dapat. Golden Glove lah. Untuk defender definitely aku suka yang berpengalaman. So berpengalaman masuk aku yang memang pernah ada dalam World Cup tu masing. So aku masih memikirkan Van Dijk. Because walaupun Van Dijk ni orang tua, tapi because Tapi dia ada pengalaman. satu benda tu, Dia Liverpool lah. ya, tapi dia Liverpool lah. Tapi Macam aku Liverpool. cakap, Liverpool ni Kalau aku itu dah boleh EPL. pilih Van Dijk. Aku Definitely. boleh pilih Arsenal, Gabriel, apa Yes. salah? Guys, relax lah. Editor tu Liverpool fan. Nanti dia potong lah. At least kita Sebab dia mati. At least aku bagi tahu because bagi aku kalau siapa yang dah membesar daripada tengok World Cup, defender World Cup bila kau main Piala Dunia, kau kena mesti ada experience. Betul. Kalau tidak kau tak boleh baca game man, kau mesti Nanya kau dekat defense. Kalau yang kau tengok game Brazil kena 7-1 Betul. kan? Because of Thiago Silva tak main. Dah ingatkan tu. Faham tak? Sebab tak ada orang boleh baca gameplay. Betul sebab tak ada experience. Yes, kat because dalam- tak ada experience. Bagi aku defender yang aku akan pilih di Van Dijk daripada Liverpool. Aku punya Midfield. top 2 midfielder definitely memang aku kena letakkan 2 top team yang aku rasa Bruno is one of it. Definitely. Bruno is memang salah satu yang memang kalau kau sebut sekarang Bruno on top player yang bagi aku tengah form yang cantik. Bila dia passing pun assist pun dah kita tahu. Sekarang dah big. Mana pejam mata pun confirm sampai. Memang confirm. So, dengan Van Dijk dengan defense yang paling cantik memberi Pada bola midfield, kepada Bruno Fernandes. Bruno pula akan assist berganti bahu dengan Neves. Neves dari PSG tu. Aku rasa Neves because kenapa aku pilih? Yes. Sebab tu aku cakap Neves ni kalau kau tengok masa time last Champions League yang paling baru ni final, gila kau baca kaki lari dia tu, dia jatuh pun dia bangun dia lari lagi. Dia rasa dia ada energy. Aku macam weh, Berkaiting. budak ni gila tu. Tapi Tak, sebab biasa pairing dia tu, pairing dia Vitinha yang akan dia 120 minit main tak penat. Tak penat betul. Dia kalau main PES marathoner. Tapi aku rasa dengan ada dua defender ada midfielder daripada Bruno dengan Neves dicampur pula striker yang aku pilih Haaland. lupa Haaland tu Aku lupa Haaland tu kalau bola Bruno tu assist memang kau lari berkicap lah dia lari bola tu zup Member tinggi. zup buk gol. Tak, cuba kau bayangkan kan. Bagi aku. Kalau defender dia ada Gabriel, lepas tu ada Bruno, kepala depan Haaland. Haaland memang tunggu depan je. Bagi aku tu lah sebab aku rasa posisi daripada Raya, Van Dijk, Bruno, Neves dengan Haaland ni aku boleh nampak kalau betul-betul top tier mainan kalau kasih diorang 5 orang dalam padang mati tim semua orang yang lawan dia. Aku rasa cukup 5 orang tu je. Cukup 5 orang. Cukup 5 orang je. Masuk nampak 5 orang. Bagi aku lah sebab Haaland ni Tak apa, dia dia mesti perfect. fikir dia nak gol dan aku rasa kalau bola daripada Bruno dengan Neves lari mengacau pihak lawan dengan Haaland hanya menunggu bola dengan Haaland body saja pun dah jatuh kan, aku rasa cukup lah. Hala kepak sangat. Cukup. Tapi kalau kata apa macam yang edition sebelum ni masa PSG menang treble, Dembele yang dapat Ballon d'Or tu. So aku rasa kali ni mungkin dia nak bagi Haaland lah. Sebab Haaland dah berapa kali dapat nombor 2 kan. Logik. So aku rasa edition kali ni Haaland menang boleh, Ballon d'Or. kalau dia menang golden Tapi selalu Ballon d'Or ni selalu Ballon d'Or dia orang yang tengok ada cup. main cup. Haaland 2. Kau jangan lupa FA Cup dengan Carabao Cup tu macam mestilah dia 2 trofi lah. Tapi aku rasa Tapi tak cukup besar lah. tak cukup besar, tak cukup besar. That's why kata kalau kata dia push untuk apa? Aku rasa syarat kelayakan tu tak dapat segi. Kalau dia top scorer untuk World Cup dia boleh jadi lah. Tapi Haaland kalau masih muda bagi aku. kalau lah Haaland jauh lagi Portugal dia. menang World Cup I rasa Haaland tak boleh menang lah sebab you tengok Vitinha. Dia ada UCL dan World Cup. Yes. So I rasa dia akan menang Ballon d'Or if Portugal menang lah. Tapi kalau tak maybe Haaland boleh menang. Tapi aku still rasa macam Dembele lagi lah. Dembele I forgot Dembele. Kan tak pun Tapi dia kena tengok jugalah nanti France World main macam Cup. mana. Tengok World Cup. Aku tak merasakan diorang takkan execute atau point tu daripada segi teamwork kau main dekat World Cup. Betul. Because kau sebagai juri orang yang tengok orang main. Macam kita pun sekarang menjuri diorang tau. Betul. Tapi Kita benda tak memberi berlaku pendapat. lagi. Tapi bila World Cup tu sendiri happen, betul. tak ada gameplay daripada tim diorang pun. Walaupun kau sebut nama-nama yang sedap, Mbappe, Dembele lah. Kau sebut lah apa benda nama pun, tak ada daripada segi team play. Because kau kena tahu daripada segi contribution point, kenapa diorang dah dapat tu kan, daripada segi piala ataupun penghargaan daripada segi yang diorang dapat. So kali Egypt yang dapat. Yes, boleh jadi. Jangan. Betul-betul ada doa. Tapi So benda tu bagi aku itulah. So you punya point is player tak penting lah.
Macam satu player star tu tak penting. Dia tak penting sebab apa? Player start individual. Betul. Kita tengok daripada segi individual, yes, betul. Tapi kenapa kau boleh jadi macam tu? Because of kau ada satu support system, tak kisahlah daripada defender ke, goalkeeper ke atau midfielder. Itu je yang kau membuatkan. Ataupun siapa yang dah menang Dior tu, kau menang disebabkan orang Team tolong. ke? Tim. It's a Jadi popularity Support contest daripada sebenarnya. sebab kalau kau solo, kalau macam tu baik kau jadi goalkeeper, kau dah bawa bola sampai ke atas. Tapi macam kau ni dah masuk ke point kita yang seterusnya sebenarnya. Di mana kita nak bandingkan, adakah you guys rasa squad yang power atau benda tu player yang power penting sebenarnya? Jadi macam kau sendiri M lah. Squad yang power atau apa manager? Manager lah, squad manager sebab manager yang uruskan squad kan. Dia rasa gameplay atau daripada manager ataupun player yang kena power sebenarnya M. Bagi aku personally kena ada manager yang bagus untuk carry on squad yang besar. Untuk aku personally kenapa aku masih tekad daripada segi pemilihan Japan ni, because memang kalau kau sendiri tahu, kalau kau tengok negara-negara lain, kebanyakan dia orang punya jurulatih either daripada dalam negara ataupun dia memang pilih negara-negara lain untuk jadi dia punya jurulatih. Selalunya lah kita boleh nampak lah. Betul. Tapi kalau daripada Japan sendiri, dia bahasa dia lah dipakai. Orang Apa dia benda dia gameplay pakai. yang dia pakai daripada kecil sampai ke besar, itulah dia punya tactical, itulah dia. Bagi aku squad dia kena ada combination dengan manager punya role. Kalau manager tu tak pandai atur daripada segi squad dia sendiri, walaupun kau sebut macam aku cakap tadi, sebutlah nama hebat pun, dalam World Cup boleh flop. Betul. Dia akan flop confirm. Betul. So benda ni bagi aku still aku letakkan dia antara manager lah. Manager tu paling penting lah. Dia letakkan squad dia, siapa yang akan bermain sebelah dia. So bagi aku still manager. Logik lah saya cakap. Kalau you tengok Japan punya culture pun, apa-apa dia akan dengar cakap bos. Betul. Mana-mana. Bos kerja sampai lewat malam sebab bos. Sedangkan dalam anime kita tengok pun dah terap kan, dengan cakap coach, dengan cakap cikgu kan. Memang mungkin budaya dia macam tu. Tapi kalau you lah Vinash, yang mana yang you rasa yang paling dalam tim bola ni, inilah yang akan menentukan sesebuah negara ataupun tim tu akan berjaya dalam World Cup? Kalau you tanya saya nak tengok data lah. Sebab you tengok last World Cup Argentina menang. Previous World Cup France menang. So macam not really manager juga. Sebab previous World Cup manager yang coach Argentina tu bukan very powerful manager. Tapi you kena tahu. Macam sebab I kena cakap dengan dia, because kalau manager tak pilih player tu, macam sekarang kan. Dulu apa tu yang tak masuk England World Cup siapa sekarang? Yang tak terpilih. Tapi masuk dalam naik punya apa ni iklan. Foden. Nombor 20. Mount. Bukan. Foden. Lupa. Bukan eh? Foden eh? Foden lah. Manchester City. Foden. Tak masuk. So ya. bagi aku macam, weh, orang tu perform. Tapi manager you tak pilih sebab apa? Mesti Sebab ada observation daripada I rasa lah, bukan I tak setuju point Mr. M. Sebab I rasa manager have their own playing style. Macam Tuchel lah, sebab dia tak pilih Foden sebab dia main 3-5 in the back. Dia nak lagi, sebab you tengok Chelsea dia main macam ni, 5 in the back, 5-3-3. Itu because of Chelsea punya Yes. ni. Dan Tuchel dia ada power dia because of dia adapt. Dia the only manager yang aku tengok, bukan ni lah, contoh masa dia lawan dengan Pep lah. Dia tukar tactical minit 13. Dia tak perlu tunggu half time. So dia adapt dengan game tu. Every game tu, that's why dia suka player yang versatile. So Versatile lah. So betul lah point So Avi. basically macam M cakap tadi Sorry tadi bukan Foden, aku baru teringat nama Palmer. Palmer tak pergi sebab ni Chelsea nombor 6. Tak, dah no. I mean daripada segi Chelsea nombor gameplay, Nombor 6. dia bukan daripada segi tu. Bagi aku pemilihan sebab pemilihan manager tu dia dah tahu dah. Bagi aku benda tu sebab dia mestilah nak player-player yang bersesuaian dengan gameplay dia. Tak, Make pun sense lah. tempat Palmer kau tak boleh nak dislodge Martin Rogers. Rogers Aston Villa nombor berapa pula? Brighton dia yang carry Aston Villa. Lepas tu Jude kau nak buang England Tapi lah, betul dia macam berpolitik juga benda ni. dia Yes. tak bola memang kena macam tu. bola Memang kau betul-betul tengok, politik kau tengok based on that form because Ya betul. dia at that time kau
tournament ni 4 tahun sekali. Betul. Ya. Faham tak? Dia kena tengok current Ini nak buat nama negara naik. melainkan kalau kau memang level-level Messi tak ada masalah. Kau deep di season pun kau memang tahu Memang masuk Muhammad lagi Salah sama tu dia jadi brand dah. Ya. Brand nama. Sebab orang tengok team tu sebab dia. And one of the reason because of dia orang bawa Neymar pergi is because of brand. Brand juga, yes, correct. So dia nak tarik balik player sebab Sponsorship. Brazil punya ni walaupun dia orang dah down sikit lah compare to previously punya Brazil, but Neymar still nama besar dekat Brazil. Betul. Neymar still bring crowds. Benda tu. So football is all about who's watching. Yalah betul. It's a game of watching. Sebab tu kalau kita tengok man punya ni bayar lagi tinggi because of this time aku rasa boleh jadi 4 bilion orang akan tengok. Betul. Boleh jadi. So Sebelum kalau tu sekat lah, kena sekat lah. sebelum kata piracy kena sekat kan. lah. So apa bagi aku rasa Dambah pula main dekat Canada, USA, Mexico. Dekat dengan Latin America pula lagi kan. So memang dia nak tarik crowd-crowd yang memang orang rasa macam Neymar tu nama-nama yang memang besar. Nama-nama besar Macam best manager, best squad tu untuk saya lah. I tengok macam previous manager bukan data proven punya manager. Macam Argentina punya manager is not data proven. France punya Didier Deschamps dia main untuk France je. So I don't know lah. I don't want to bring the big manager punya nama macam Brazil Carlo Ancelotti. Semua ingat dia manager yang best. Manager masih sama. Portugal punya manager bukan yang baru ke? Yang Belgium. Dulu kan lain. Ya, Yang botak tu. Betul. So dia orang ada high expectations sebab Carlo Ancelotti memang power lah manager. Tapi mungkin dia boleh flop. Sebab dia manager yang power. So untuk bagi saya kena define lah. Good manager tu you nak tengok based on dia sebagai good manager ke atau macam mana dia manage the current squad. Actually you nak cuba sampaikan lah tahap manager tu, tahap penguasaan dia dengan tahap player tu mesti kena balance. Yes. Kalau manager terlampau top power Top pun, sangat tapi main flop tak boleh. Yes, betul. So dia bagi saya dua-dua main peranan. Just that kalau untuk saya World Cup is man management. You kena tahu macam mana nak guna player-player ni. Betul. ego-ego. Itu yang penting. So kalau macam you tengok previous manager yang menang World Cup, Argentina punya dia memang pandai main manage. Dia tahu bila kena keluar Messi, bila kena masuk Messi. Dia tak kisah. Orang tak expect tu Enzo. Enzo Time tu muda lagi kot. muda. Baru 19. Dia masuk juga main game. Yalah, betul. Dia risk. Daripada awal game dia main betul. risk taker lah. So it's more to macam dua-dua benda, tapi I believe lah good manager untuk World Cup kan, dia kena pandai main play-play yang dia ada masa yang penting. Dan dia Key macam main moments. chess lah. Bila kau nak keluarkan kau punya ni. Sebab bagi aku international dengan club level lain. Lain, Club totally level different. kau jumpa hari-hari. Kau boleh bagi tahu tactical kau, apa benda yang Boleh kau sembang nak kat grup daripada WhatsApp. ni. Kalau kata budak ni tak perform, kau boleh bagi tahu dia lagi. Apa benda yang kau kena buat untuk esok punya Sebab training, club lusa punya dia, training. kalau seri pun 1 point okey 1 point. Tapi World Cup tak macam tu. Seri you kena main extra time. You kena bagi penalti. Ya. So dia tak ada end. Jadi macam kau Pak Izan, kau rasa lah which one ni yang penting? Manager power ke ataupun player yang kena power? Ataupun kau masih sama dengan Avinash, memang actually kena benda tu balance? Benda tu bagi aku lah kena balance lah. Even kalau kata kita tengok based on previous macam contoh France. Okay, memang nampak Didier Deschamps tu sebenarnya bagi aku dia bernasib baik lah. Because dia dapat bring that golden generation France at that time untuk bring. Sebab time tu Pogba tengah top gila. Griezmann baru masuk Barca. Betul. Kante on form. Kante on form. Kante baru menang UCL at that time. Lepas tu apa? Defend. Dembele pun baru nak rising star. Mbappe time tu dekat apa? RBZ. Mbappe in PSG lah. Sebelum dia PSG. Monaco. Monaco. Time tu pun dia dah memang orang kata apa dah rising lah. Rising star lah. So Keeper dia lagi Loris. Loris lagi time tu pula. Tottenham pun time tu fight top 5, top 3, top 4 kat situ. So dia ada semangat dekat situ. Macam Argentina pula because of kita tahu lah Messi punya carry the ball macam mana. Lepas tu Martinez pun step up. Ada Enzo, ada siapa tu? McAllister. Di Maria pun masuk. Di Maria ada. Di Maria pun yang score banyak gol. So dia bawa experience juga kat situ. So daripada segi tactical dia manager dia tak power pun daripada segi taktikal. Cumanya because of the player step up.
Faham tak? So semua orang sayang Messi dalam Argentina tu. Betul. And then semua orang nakkan Messi at least kau dapat World Cup. Satu World Cup. Untuk letakkan kau memang legend. Faham tak? So nak menangkan dia yang tu, so semua orang step up. So that's why aku rasa macam contoh, kalau kata Portugal, Ronaldo boleh turunkan ego dia, aku tak nafikan lah. Memang boleh Portugal benar. akan angkat. Because Portugal macam saya cakap Bruno memang tengah on form. Pedro Neto Vitinha. pun, Yelah. Vitinha lagi. Apa tu keeper dia? Rafael Leo. Leo kan? Costa. Lepas tu Leo pun, Leo pun on Milan form. pun not So, bad masa lah. kau Faiz cuba sampaikan kalau sekiranya Ronaldo kurangkan ego dia, so teammate dia pada segi Portugal akan bantu dia untuk Betul. menangani. Dia kena accept lah. Even though I Ronaldo fan, I tahu dia ada ego. Ronaldo dia tak suka macam dibawakan. Ya, dia Like someone up than him, dia tak akan suka bukan dibawa dia anjing. akan yes. Betul. Dia bukan macam dia jealous lah. Dia macam he want to be the best. Ya. Dia punya mentality macam Dia tu. memang mentality dia Dia nak be the best. Sekarang dia pun actually dia the best. He's the best. Tapi bila orang dia memang layan dia kompetitif. so-so kan, dia tak, dia tak kau nak. dah cucuk ego Cucuk aku dia. ni. Dia memang kompetitif. Kalau you cucuk ego dia, memang dia akan perform next game. That's why Yes. manager semua senyap. Betul. Tak nak bagi cucuk ego dia. So Ronaldo is like, tapi untuk this World Cup dia dah tua, 41. Dia tak main kompetitif. Dia kena accept lah. Aku merasakan sebenarnya untuk tahun ni kalau ikut daripada segi observation juga, Ronaldo ni berkemungkinan besar lah dia punya jurulatih tu akan keluarkan dia minit 70. Yes, Ataupun akan masukkan dia as a masukkan dia 70 boleh jadi sebab dia boleh change something Change the something game. lah sebab team tu tengah sedap tapi dia memang kena tahu daripada segi kenapa jadi macam tu dan dia tak boleh tunjuk yang nampak sangat because bila dia dikeluarkan dia tunjuk. Bagi tak aku boleh lah. benda tu Dia tak masuk boleh lambat ataupun keluar awal. dia tak boleh Either one tunjukkan lah. masa kat dalam World Cup sebab bila dia tunjuk dalam World Cup ni dah memang satu benda yang besar. Bagi Besar, Piala besar. Dunia ni memang dia nak tak nak dia nak menang dia kena turunkan Dia kena ego turunkan ego bagi dia. aku that True, is I the agree. first benda yang paling penting lah dalam skuad Portugal untuk Tapi tahun ni. dia nak dapat macam mana Messi. Like people see walaupun Argentina is 11 team punya ni, kalau kau tengok gameplay dia semua dia orang punya passing solid apa semua, but still they are looking at Messi yang carry Argentina. Messi yang carry Lah, you kena Betul lah. faham. Benda tu Sebab yang nak. Messi jadi the face of Argentina. Tak, bukan macam Same tu. to Portugal pun. You tengok masa Messi main World Cup umur dia berapa? Yelah betul. 35. Ronaldo 35 perform tapi masa tu World Cup tak ada. So age pun is a factor. Macam sekarang 38 lah Messi, 38 39. 2 years younger dia than Ronaldo 2 kan. years, 39. So kita tengok World Cup ni macam mana dia main. Betul. Kalau dia main sama macam World Cup previously, Then okay. I accept Messi as a legend. Betul. Tapi kalau in the 30s before 40 kan, sebab Ronaldo dah pas 40. 40, yes. Tapi range 30 to 40 ni actually waktu peak badan kita memang boleh perform kau-kau. So actually Messi mungkin still ada peluang tu. Tapi kalau macam you cakap kalau macam Ronaldo pun still dengan ego dia memang agak sukar kalau teammate dia nak support dia lagi. Betul tak? Dan persediaan dia pun lain sebab Betul. Messi memang main kat US. US League. So dia dah tahu season US punya apa orang kata dia punya cuaca, dia punya Dia dah boleh adapt dengan padang situasi tu kat apa mana. semua. Betul. Dia dah biasa main benda tu. While Ronaldo pula main Main kat padang pasir. Padang pasir. So cuaca tu dah different. Bila kau bawa time zone kau daripada Arab Saudi pergi ke time zone US, is two different time Yelah, zone betul. tadi. Ya, dia dah jadi macam jet lag pun susah nak cakap lah. Betul lah. Tapi ya kita dah ni kan. Tapi apa yang sebenarnya kadang-kadang sebenarnya orang tunggu-tunggu juga benda ni, Golden Boots, Top Assist, Golden Boot. Golden Glove. Bagus. Bagi kau main. Ni 3 orang ni. 3 orang ni. Tak perlu ulasan pun. Tapi kalau nak ulas Aku bagi nama lah. Aku bagi nama Tiga. ya. Golden Glove, Top Assist, Okay. Golden Boot. Okey. Sebab aku dengar Golden Boot tahun ni dia pakai 99 tak pakai 96. Betul. So no explanation lah, No just nama. explanation. Boleh okey sikit. Nama boleh. Sikit lah, sikit. Sikit boleh ya. Nama yang sama aku tak akan ubah. Confirm first apa tu Golden Glove. Glove confirm Raya. Raya. Aku boleh definitely tahu. Kau explain tadi kau berapa Raya dia memang kira lah. Assist definitely Bruno. Ini Tapi nama-nama yang sebenarnya aku Bruno memang watching list lah. Orang memang tunggu dia. Bruno and lastly adalah penjaring gol. Aku rasa walaupunlah dia tidak akan pergi kepada ujung final, aku masih meletakkan harapan Haaland masih penjaring gol yang terbanyak untuk season World Cup. Tapi Haaland actually ni kan, Haaland
quite big juga kalau Memang dia lari, melaju, lari pun. fizikal Bagi dia aku Haaland bertinggi. ada salah satu contender yang di mana dia boleh beat. Walaupun lah dalam grup tu memang kau nampak macam tim biasa-biasa kan. Tapi kalau kata dia dapat bola, aku tak rasa dia takkan jaringkan gol. Sebab dalam kepala otak dia, mentality dia, aku nak gol. Ya. Memang kita boleh nampak daripada Maksud dia pasti mengharapkan assist yang baik juga. Betul. Macam you pula Avinash. Bagi Golden Ayat, Glove, Golden Boots, tak assist. Golden Glove tadi I bagi tahu Raya, tapi this time I rasa Golden Glove akan pergi kepada goalkeeper Portugal, Diego Costa, sebab I believe Golden Glove you kena main sampai final. Sebab the more game you play, the more you get the thing kan. So I believe Portugal masuk final. So Costa will be one of the reason lah. Golden Boot, I tak nak jadi delusional ke apa lah. It's not a delulu tapi Tengok dia kan dia dulu. Aku tanya JS, dia dulu tu apa JS? Aku rasa yang macam benda yang tak kena mengena. bukan yang tu yang apa patung muka macam Monyet tu. Monyet tu, Entah aku tak tahu benda apa nama tu. apa? Tapi tak apalah. Avinash dah ada dulu. Delulu Dia tak lah. Delulu tu macam maksud benda macam tak make sense lah. Tak make sense. So Ronaldo lah. Ronaldo. Tak make sense tapi make sense. I believe Ronaldo is a data creator lah. Dia boleh buat benda Golden Boot, Golden Top Scorer, achievement kan. Untuk dia macam something yang dia nak. Kalau dia tak gaduh dengan Bruno lah. Kalau dia tak gaduh dengan Bruno, mungkin. And Golden Assist, Top Assist is Bruno lah, definitely. So tiga-tiga player yang saya bagi dalam Portugal, sebab I believe Portugal win the World Cup. So tiga-tiga kena main sampai final. So I believe these three players lah. Untuk bagi untuk Faiz. Aku mungkin ada berbeza sikit lah. Aku nampak daripada awal. Sebab aku rasa kau mungkin pilih Golden Glove Peter Cech kan main Chelsea. Kita cek dah pencin. Aku takkan walaupun swallow the bitter pill lah. Untuk keeper still aku rasa sama Raya because dia bawa carry form lah Tak, I tak cakap Raya. daripada Raya ada. daripada ni Kim Raya. Mr. M. Mr. M. Raya untuk keeper. Untuk assist I think Arda Güler. Because Arda Güler yes. Assist. Sebab masa Faiz team side tu dia tak sebut yang tu tadi. Sebab Arda Güler Tiba-tiba sebut. sampai Sebab Arda Güler untuk assist dia tak perlu sampai final. Yalah. Betul. Dia kau kena faham kan dekat Yalah sebab assist banyak game juga. dekat Real Madrid dia tak dapat chances yang banyak. Tapi every game yang dia main dia ada impact. Betul. Dekat Actually, tak perlu Turkey pun. dia adalah focal point sekarang daripada midfielder. So walaupun Bruno adalah top assist dekat EPL because depan dia ada Kunha. Depan dia ada striker yang tak selfish. Betul. Tapi sekarang ni dia ada striker yang selfish. Faham Jangan tak? cakap Tapi mana-mana game bola daripada sekolah dulu kan. Kita mesti menyirap kan. Bagi apa? Kalau ada Dulu. striker tu yang ego, yang selfish. Itu memang menyirap kan. Yes. Baju duduk dalam. berebut. Baju mesti duduk dalam. Lepas tu terpaksa mengalah bola dia punya. Betul. Bapak dia kaya. So kalau kata Kalau you bagi dia marah, dia ambil bola balik kan. Ambil bola. tapi satu walaupun dia gemuk dia tak payah jadi keeper. Ya, selalu kena. Ambil bola terus balik. Walaupun dia buat Bola tu saya punya. Mayat tolonglah jangan bapak dia datang. bapak dia ada datuk ataupun ketua kampung. Baik tu ada gula. Ada gula. Itu kalau assist lah. Kalau Golden Boots aku rasa walaupun dia ni superstar, dia nak beat Ronaldo 9. Dia dah cakap Ronaldo 9 menang back to back Golden Boots dekat Dia mungkin tengah tukar style rambut dulu. so aku rasa Mbappe. Sebab Mbappe menang Golden Boots last Previous. 2 season Last masa dia World menang Cup. dan last World Cup pun dia menang Golden Boots. This season aku rasa dia nak beat Ronaldo supaya at least dia ada something untuk contender Ballon d'Or. Tapi aku definitely masih orang yang sama lah. Mbappe dan squad France ni dah ada benda yang dia kena selesaikan dulu. Ya, dia ada hal rumah tangga Dengan lah. dalam internal Dia ada dulu. internal issue. Bagi aku kalau dia tak selesaikan benda tu, dia takkan jadi The goal best. untuk the best punya player lah untuk season World Cup tahun ni untuk Golden Boot. Tapi For me lah. beza Mbappe ni kalau kau tengok final lepas France punya team midfield ke atas boleh kata macam final tu dia macam
clueless tau. Faham tak? Tapi Mbappe yang Carry dia orang. Carry benda tu. Sampaikan dia 3 gol untuk Tapi itu beri Mbappe dulu. Sekarang boleh lagi. dia Masih tanya-tanya Sebab dia dah rising star, dia jadi star. So dia tak rising. Masa form tu is dia tak tengok temporary. bawah dah. Form is temporary, Class is permanent. class is permanent. So Dulu tak mungkin mustahil So betul lah Ronaldo boleh jadi golden mungkin, boot lah mungkin. sebab kelas ni. Class is temporary tapi Ronaldo bangkit lah. Dia cakap tu Tapi aku rasa, tak, aku masih merasakan Haaland tu adalah orang Haaland. yang akan Tapi aku rasa Haaland boleh. Aku kalau aku tanya Tapi kau tanya you, aku memang I bagi nak tanya lah sebab hari ni you host. Tak tanya dia kan. Siapa you rasa player yang akan perform this World Cup? Satu player. Satu player yang Jangan sebut arwah Mutadahari. Gampang kau. Satu player. Aku rasa dia main Liga Indonesia Safi Sali. Malaysia tak main. tak main bang. Tak ada, tapi kalau tanya Eropah Cik Mat. Okay. kalau based on sebab I suka tengok macam dari segi fizikal. Sebab mana-mana sport pun fizikal ni one of the thing yang sebelum you main pun orang dah tengok. Betul. Pihak lawan ni, bapak besar tu. Orang tengok kan. Macam kita main futsal kan memang datang Fizikal dia. Kita tahu dah fizikal dia besar memang kan. power. Dia tak pernah sepak bola pun takut. Dia tak sepak bola apa takut. Bola 50-50 dia jerit tepi pun aku akan aku akan elak. Apa? Ya, tahan simpan kaki. Simpan kaki. Tapi macam saya sokong kimia. Maybe Haaland maybe the star. Sebab Mbappe dia lebih pada hype orang ramai. Macam mana media positionkan dia. Betul. Tak sama dengan Haaland. Haaland dia humble boleh, sikit. dia boleh. Tapi tak pada gameplay dia sebelum ni. Tapi Haaland dia memang mengharapkan assist yang cantik. Betul. Kalau assist sekelaup kan memang Dia takkan Haaland tidak tak cukup lah. Sebab Haaland dia tak boleh, dia tak create tau. Dia Ya, memang betul. poacher punya Yes, style. betul. Dia memang tunggu depan gol. Sebab you kalau you pass awal dia dah tak sedia, dia takkan pergi. Dia takkan pergi, betul. Takkan pergi. You takkan Betul. boleh harap dia dribble kan. Tak ada. Betul. Haaland tak. You sampai pump dia bagi terus. Yes. That's why aku letak Mbappe because Mbappe boleh create from nothing. Betul. Dia macam Messi yang masa dulu kau lepas bola dekat dia kau tahu something will be ada Threat magic lah. yang Ada dia akan threat. buat. Betul aku cakap tadi. Sebab bagi aku physical is the key. Physical. Aku kalau aku jadi defend bapak besar mamat tepi aku. Cuak kan. Aku Betul, boleh jadi kan. Cuak kan. Betul tak Avinas? Betul. nak tukar kat ni. Kan coach tolong aku. Kena free kick dia standby tepi kita. Aku tengok dia tarik Cukurella tu macam tu je dulu. Ya, sebab dia besar. Betul. Tapi ialah overall kita discuss which team yang you rasa team gegasi yang mungkin akan flop. Yang mana underdog yang you rasa mungkin dah boleh tewaskan team gegasi. Dan kita pun dah dengar which 5-side team lah yang you rasa memang boleh pergi. Dan kita dah bincangkan Golden Glove siapa yang boleh menang. Siapa lagi top bersih dan Golden Glove. For the last question lah sebelum kita dah masuk rumusan actually. Yang you betul-betul target will win this This year World Cup. punya World Cup. Avinash, which team yang you rasa? Portugal. No question. Portugal. That's all. You dah lock jawapan Yes. you? Okay, boleh pusing roda? I am confident. Saya pun tak I dah explain sampai tadi sebab kenapa so Portugal. Saya nak beli Walker E untuk England. Ada because Aku pun dah tak bincang pun England. Tapi England pun Tiba-tiba England. dia kira a big team lah, a big country untuk World Cup. Tapi England orang dah tak looking forward dekat dia untuk menang World Cup. sebab dia tak bawa star sangat melainkan Harry Kane. boleh Untuk jadi. this edition aku suka England because of kita tengok kita setiap negara pernah ada dia punya golden generation. Belgium ada golden generation dia, England ada golden generation dia masa Lampard, Gerrard, Scholes, Ryan Giggs sampai manager Steven Gerrard tu pun pening mana nak letak. Terpaksa main Lampard dengan Gerrard, dua-dua number 8. And so Brazil ada golden generation dia menang. France ada golden generation menang. So this time England break the curse dengan dia bawa semua player yang bagi aku Quite fresh. Tak ego muda, lah, tak ego. muda tapi impact dekat klub tu tinggi. Tinggi, yes. So yang ada ego dalam tu bagi aku Jude dengan Harry ya. Dua-dua ni Jude menang UCL, Harry menang UCL. So dua-dua Harry ni menang dia ada- UCL? Sorry, Harry menang Harry tak boleh cup tu. ni Bundesliga. Dia ACL. Tak, ACL. bagi aku dia angkat piala lah. Dia angkat piala yang besar. Ya, ACL Saudi. So England lah. England. Kau pilih England. Sam?
Aku definitely takkan pernah rasa ubah dengan pendirian aku. Japan. Jangan cakap Walaupun Japan aku lah. rasa Japan. Tak, tadi kau cakap tadi tak bukan Tak, kau aku kan sebut. kau kan dengan soalan aku tadi kau rasa awal-awal bincangan ni kau rasa Japan mungkin boleh pergi sampai semi final. Semi. Aku Semi. sebut semi je tau. Tapi kau tak tahu kalah dengan siapa. Final dia akan pergi ke Portugal lah. Portugal. Portugal is definitely one of the team yang aku rasa definitely aku rasa kalau tengok game Portugal ni aku sanggup bangun pagi lah. Betul. Semata-mata untuk tengok Portugal Tapi main jangan risau. tahun ni. Game Aku Portugal rasa- semua malam-malam. Yes. Aku rasa tahun ni Portugal memang akan one of the big team yang akan pergi final. Kita tengok dan saksikan lah bagaimana team dia, midfielder main bagaimana, tapi aku rasa itu saja. Tak ada punya explanation. Betul, Aku betul. rasa Portugal memang akan pergi final. Tapi kan kalau kata Portugal menang kan, Pedro Neto will be the second player yang menang World Cup dengan Club World Cup. Lepas Enzo Fernandez. Alah. Siapa kisah Club World Cup? Aku sebagai Alah-alah dia sebagai Chelsea apa? dia. Sekadar pemati highlight, tunggu result kan. Tapi aku rasa memang aku looking forward. Tapi kalau- memang Portugal dengan Japan pergi final lah, aku memang tunggu lah. Tapi itu sebab aku MC. Kalau cerita pasal tu baik kita cerita pasal Bruno menang. Tapi lagi satu benda lah, since dia bagi tahu benda tu kan, I pun nak bagi tahu kalau Portugal menang adalah satu team yang ada Bruno Fernandes yang qualify top 4 lah. Betul. But qualify top 4 kau tak angkat piala. Tapi qualify top 4 kan, tapi ada satu team tu tak qualify. Tak boleh buat maksudnya. Apa, tapi ada piala. Aku rasa point tu akan rendah sikit lah. Okey, aku cuba bayangkan siapa yang nak discuss siapa yang dapat top 4 2-4 season lepas. Tak ada. Tapi orang akan discuss, kau ingat siapa yang menang piala ni? Susah. Betul? People don't remember number 2. Tak, sebelum banyak. Apatah lagi number 4. Banyak lah sekarang macam tu. Selalu yang biru memang macam tu. Tapi tak apa, ni bukan apa-apa pun EPL. kita dah Next topic. discuss. Kita dah discuss yang tim gerasi mana yang mungkin tak pergi ke atas, dia akan flop tiba-tiba. Yang penting bukan menang World Cup ni adalah Arsenal lah, bukan. Tim mana ada dog yang memang ada chance lah untuk menang di World Cup ataupun at least pergi ke semi final. Macam Kimi pun dah dengar dia memang target Japan lah. Japan. Aku pun kalau Japan final dengan Portugal memang aku nanti-nanti Tak, kan. aku tak rasa akan pergi final lah. Tapi dia Tadi kau cakap final. Tak, masa aku cakap Japan tu semi tu ada kemungkinan besar. Okey, ada kemungkinan. Ada kemungkinan Japan sebab je. anak aku 3-3 beli baju Japan. full set, full kit. Okey, sekarang anak kau tukar nama Paul. Belum. Belum. Okay, kita dah discuss pilih 5 player yang different position, side team dan kita tahu lah apa kita target. Golden Glove, Golden Boots, top assist. So kita akan nantikan. Boleh? Boleh, M. Kan? M? Kita nantikan. Adakah prediction kita ataupun expectation kita akan terjadi macam kita dah bincangkan? Kita akan discuss lagi benda ni balik pada part 2 podcast lepas Piala Dunia. Lepas ni kita akan replay balik yang mana cakap Kita akan five aside tu, kita akan five aside cut kau macam balik mana. video-video yang dakwaan-dakwaan Japan pergi semi final. Mana tahu kan? Raya Golden Glove kita tengok. Mana tahu Portugal tak lepas group stage. Ada member tiba-tiba tak bincang Tapi aku England, tak rasa tiba-tiba Portugal tak lepas. Okey, jadi kembali bersama kami di YBG Podcast because it's Friday!